BMW 320i saban hari menjadi satu permintaan gila di dunia maupun rakyat Malaysia. Generasi yang ketujuh untuk 3 Series ini dah upgrade dari segi macam-macam. Lifestyle, luxury, comfort, paling penting refine dia punya maintenance, to be honest, supaya orang umum macam kita boleh pakai BMW yang model baru. So guys, hari ni aku tunjuk kat korang the new series for the 320i Sport. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like, follow dan subscribe channel YouTube saya di bawah dan tekan button lonceng sekali. Bayangkan anda berada di sebuah kota raya. Kita panggil hutan konkrit, bak kata sahabat saya. Dan ini adalah pandangan manusia pada masa kini. Orang pandang kita, keberjayaan kita kepada sesebuah logo, iaitu tak kisah Continental car atau Japanese car. Tapi kalau korang tanya dengan saya, to be honest, kalau life dah change, income dah naik, yang paling penting adalah you are a salesperson. You want to commit the new target, you have to upgrade your lifestyle. So guys, this is a yacht yang kita akan beli. Kita akan jual yacht satu ketika nanti, insyaAllah ta'ala. Okay guys, so hari ni Amir nak review kat korang the new facelift for the BMW 320i Sport. Kita panggil SCI 3 and the Phase 2. The new facelift for the BMW ni generasi yang ketujuh. We call it as a G20. Ramai tanya dekat saya lepak kedai mamak, saya lepak dekat Recon mana-mana pun, Miro, G20 tak ada ke? Miro, G20 tak ada ke? Most of the people looking for the G20. But when I start career to the BMW, I want to find the old people yang looking for the G20. Alright. Sebenarnya 320i ni dia dah upgrade dari segi a lot of things. Saya pun agak teruja bila saya hari ni datang dekat sini BMW di Damansara ni. Saya tengok most of the finishing trim, most of the rupa bentuk kereta dan technically engine dia dah upgrade, dia dah maju. Sebenarnya 320i ni dia lawan rival dengan Mercedes-Benz C200 dan Audi A5 dan harga sekitar RM300,000. Apa yang korang boleh dapat dengan BMW? Stay tune. 320i Sport ni dah menggunakan sistem yang baharu dan upgrade dari segi facelift SCI 3. Okay, untuk SCI 3 ni kita Phase 2. Phase 2 dah upgrade dari segi dia punya headlamp design. Alright, we have a day running light. Looks like similar macam M3. Okay, we have a 2 projector and the BMW LED dia ada controller, alright, kiri dan kanan, bawah dan atas untuk baca perpungkaan jalan raya ataupun bila malam gelap. And of course dia dah upgrade dari segi the front bumper. Looks like hampir sama dengan M3. The shape of the front bumper like different compare daripada before this, nampak lebih kepada feminine. Sekarang nampak lebih kepada modern aggressive. Dengan front grille dah M Sport dah pakai version yang paling the black colour. Tapi selalunya memang kita akan buat this is the part all black colour lah sebenarnya bagi nampak. BMW tu sebenarnya nak ni dia front grille black colour. Macam Mercedes-Benz dia ada AMG GT grille. Inilah BMW punya lies. Okey, untuk korang nak mencuba sesuatu benda yang baru untuk 320i ni, korang boleh tengok dia punya spec engine. Okey, spec engine kita ni dia menggunakan sistem enjin 2.5 liter turbocharged inline 4 engine, boleh menghasilkan 184 horsepower dan 300 Nm of torque. To be honest, 0 to 100 tak laju dalam 7 second saja, tapi boleh pergi sampai 230 km/h for the disc car without the cut limit speeder. Dan paling best sekali, enjin dia B48 ni memang antara enjin yang paling reliable setakat hari ini. Kurang makan minyak hitam, kurang tangkap termostat dengan water pump dan kurang kena juga dia punya camshaft dan dia punya crankshaft. Ini benda yang realitinya saya pun dah akui. Tapi kereta ni menggunakan sistem double vanos lagi sebenarnya, kalau korang tak tahu. Zaman-zaman kita pakai E46, single vanos, double vanos, dan kereta ni juga antara main part peranan dia adalah dia punya technical. Kereta ni sebenarnya kalau korang beli brand new sekitar RM293,000 ni, korang boleh enjoy dengan 5 year free service, 5 year warranty, and to be honest, hantar kunci, lepak, minum kopi, balik. Part tu yang kita nak tu BMW. It's reliable, sangat mudah. That's why saya banyak kali customer saya, bila saya dah corner sampai habis Mercedes-Benz, dia patah balik corner pergi BMW sebab dia takut nak cuba untuk maintain kereta-kereta konti. Sebenarnya kalau kereta konti ni, kalau korang tak servis dengan BMW, korang pakai as a used second hand yang korang beli harga sekitar RM140,000 untuk 3 series yang baru ni, korang boleh servis dekat luar sekitar harga pasaran dalam RM400 ke RM500 untuk standard servis. Untuk major servis sekitar RM1,000. BMW ni dia bukan banyak makan wang, cumanya korang kena alert dengan maintenance reminder. You have to alert. What part need to change, you have to change. Jangan tangguh-tangguh. Kalau tak ada duit, pinjam personal loan untuk tukar part barang. Kalau tak steady pakai BMW lah. Okey, dari segi side profile, untuk rim design 18 inci, dia dah upgrade dari segi bentuk yang nampak lebih kepada arah genetik BMW. Ini kalau model version yang sport version 320i.
dia tak datang dengan brake caliper yang agak besar macam M Sport version. Kalau M Sport version 330i ke atas, dia datang dengan brake caliper besar warna biru dan rim design M Sport lain sikit. Okey, dari segi untuk door handle dekat sini dengan body curve dekat door and body curve dekat front fender and the rear fender, bagi aku nampak lebih masculine gentleman compare daripada C-Class nampak gemuk tepi. Okey, dan dekat sini juga dia datang dengan pilihan color silver dekat bahagian sini. Kalau M Sport version for the 340i the full black. Alright, so untuk BMW dah upgrade lifestyle dah, modern lifestyle plus modern plus comfort plus less maintenance. And to be honest, antara benda yang paling saya suka adalah of course dekat bahagian steering design ni. Nampak? Dah looks like a F1 punya steering. With the pedal shifter, with the curve of the steering, and then the cruising control masih menggunakan dekat part sini, cuma dia masih kekalkan partition plastik for the cover this one. You upgrade to the carbon, maybe nampak much better. And of course, this car is a brand new. It's a brand new, memang korang akan tengok dekat sini. Right, the mileage is only 34 km saja. Kalau tengok dekat flat screen korang ni, memang datang dengan full digital information dekat cluster screen dekat sini. And of course, every single thing BMW punya data, semua ada pada korang punya infotainment player. It's a flat screen. Better than Mercedes-Benz because it's the curve flat screen. Boleh terkeluar siut. Alright. Untuk yang paling ketara adalah dekat bahagian gear tombol tengah ni. Tengok, look at this guy. So untuk gear tombol dekat bahagian tengah dah upgrade yang versi yang terbaru, which is like more like a EV punya style, tapi lebih kepada practically untuk ICE punya kereta. Alright. So dekat gear sini ada part partition untuk sport, comfort, eco. This is the mode for the BMW. For the 320i they have a power option. And then of course dekat sini we have a 360 camera, we have a ADAS system, we have a parking sensor, we have a cruising control. Dekat sini semua ni dia activate bila kita tengah driving. So dia ada tambahan yang baru. This is the part yang saya suka. Alright, we have a ambient light color on the not too much. We have dekat bahagian sini dekat door handle. Alright, and then they have a center speaker. Tapi for the 32i dia tak ada jenama speaker yang better compare daripada 340i dan M3 ke atas lah. Alright. Okay, untuk yang paling reliable bagi Amirul adalah of course daripada seater belakang. Okay, sebenarnya saya memang dah pernah pakai C-Class CLA before this. And bila saya try BMW for the first time, okay, bagi saya sebenarnya BMW dia dah upgrade lagi satu benda tau. To be honest, kita tahu as a compact sedan dia memang banyak model yang memang dia lawan. Tapi bila BMW cuba nak kekalkan character of the young executive person, be a driver car, tapi bila kita nak kekalkan pada penumpang belakang bagi keselesaan, BMW dah buat. Legroom dengan leg rest similar like the C-Class sebenarnya, dan Audi A5 slightly rendah sikit. Tapi dia bagi sitting position for the long distance person ataupun orang yang berumur 50 tahun ke atas, to be honest memang selesa duduk macam ni. Serius, better. Because we have a point of view, kita nampak dekat bahagian depan, bahagian tepi. Alright. And of course kereta ni juga dia tak nampak kelam sikit, dia tak nampak macam rendah sikit bumbung dia. Dan kita ada panel control aircon dekat bahagian belakang with the digital screen dekat bahagian sini. Alright, di option 320i tak ada sunroof Kalau korang beli Recon baru korang ada sunroof. Untuk aku keluar kereta pun tidak terlalu susah juga. Okey, yang paling saya suka adalah dekat design belakang with the tail lamp design. Yang ini adalah the LED version yang paling generasi terbaru. And then for the boot space, kereta ni juga dia ada lebih kurang dalam 480 liter kereta ni. Dia have a power boot system for the 320i, the new facelift. Alright. Untuk placement dekat sini memang kita tahulah BMW ni memang dia tahu boot space dia agak slightly bigger compare daripada others version. Tapi yang paling saya suka ada dekat sini adalah dia punya design lampu. Memang nampak kemas with the ductile spoiler carbon. Alright, we have the rear bumper sport looks, nampak macam lebih ke arah ada event looks dekat bahagian ni. In terms sebenarnya dia plastik saja pun, tapi pasang ADAS strip sirip carbon sikit. Diffuser ni nampak sport dah sebenarnya, walaupun standard, tapi upgrade daripada M3 punya sport diffuser, lagi nampak kemas with the downpipe dia. Gempak lah. Tapi 320i dia tidak untuk performance, dia lebih kepada keselesaan keluarga. So guys, kalau anda ada peluang, anda ada cara untuk upgrade lifestyle korang, untuk menceburi satu benda yang keselesaan yang baru untuk family korang, aku rasa aku boleh suggest kat korang 320i generasi yang terbaru. Kalau nak tukar trade in your own vehicle, the Japanese common car, korang boleh upgrade kepada paling mesra alam 320i. So guys, kalau berminat dengan konten-konten menarik daripada MRC TV, boleh subscribe channel YouTube saya dan boleh komen dekat bawah kereta BMW mana lagi saya nak review untuk jualan guys. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bye.